datang daripada seorang pelakon drama yang biasa kita buat, tiba-tiba kita kena masuk satu, dia bukan jahat-jahat dia, sebabnya saya pun bila saya baca skrip cerita ni, saya tak nak play jahat-jahat. Jahat je, muka jahat, jahat je, cakap jahat. Dia sebenarnya dia ada motif dia sendiri. Dia buat dengan, orang kata dia buat jahat dengan cinta dan kasih sayang. Jadi itu dia punya tagline untuk Aziz ni. Dan nak kata susah ke, sebab saya nak bagi perspektif yang berbeza kepada masyarakat macam ini. Kepada watak Nina, Suria tu pun, Suria nampak saya ni 2-3 sebenarnya. Satu saya macam ni, satu Aziz macam ni, satu Aziz macam ni. So kena tengok follow juga cerita tu sampai habis, baru orang nampak apa sebenarnya yang Nina akan nampak dekat saya. Reference yang diberikan kepada saya ialah seorang politician, dan saya kata saya tak boleh sebut nama orang tu. Dan sebenarnya kita ambil elemen lah, kita ambil elemen dari sudut seorang pemimpin, seorang, tapi orang kata kalau nak kata rebel leader pun, ya pretty much. Cumanya saya suka the idea of rebel leader, tapi dia tidak fokus kepada keganasan tu secara terang benderang. Dia ada bahagian baik dia ada bahagian, maksudnya dia main politik. Itu dia punya reference lah. Saya most of the time kalau saya dapat watak ke apa ke, saya tak suka sangat cari reference. I try to make one, I try to create one, and then saya propose kepada Imran. Imran kata ya okey, ada yang okey, ada yang tak okey. So ini yang lepas. Tadi macam